Ni kusel, ni berkilat. Hari ni saya nak tunjuk tip cara nak kilatkan kasut yang dah lama. Okey, yang pudar, kusam. Okey, dengan 2 bahan saja. Okey, kita ambil tisu yang kering. Ambil yang kering yang ingat basah. Okey, lepas tu kita lipat dia dalam lipatan yang sempurna. Ambil sedikit Vaseline. Cokeh lah deh. Cokeh guna sudu. Sedikit Vaseline. Dan kita letak dekat sini. Okey, banyak pula. Okey, tak apa. Lepas tu kita gosokkan dia. Okey, gosok guna tisu yang kering tadilah. Wow. Menakjubkan. Nampak tak? So dah mula nampak kesan. Yang ni, yang pudar tadi, nampak dah makin berkilat. Okey, nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Ni sebelum, ni selepas. Nampak tak? Okey. Okey, korang nampak tak? Yang ni hak dah buat, hak ni sebelum buat. Jadi, hak mana tak ada bahan rumah tu, ambil je Vaseline, habiskan satu susudu sikit tadi, secorek. Lepas tu korang mula lap lah. Okey. Okey. Siapa yang dah try boleh komen kat bawah deh. Nak tip lagi, follow Cik Mat.